Tak ada basic lah, basic. At least ambil tahu benda basic pasal kereta korang. Minyak hitam pakai berapa liter, minyak apa benda minyak, speknya. At least bila kau nak repair kereta, maintenance pun benda tu jadi mudah. Bukannya kau main sebat lepas tu salah. Antara benda lain lah salah guna minyak lah. Sebab kau nak murah. Salah guna minyak rosak. Okay, so at least bila kau ambil tahu pasal kereta tu, engine apa, spek minyak yang perlu nak kena guna kat kereta tu kan, viscosity dia, tebal nipis, 530, 540. At least bila kau ambil tahu, kau nak maintenance service pun kau dah tahu lah minyak ni kena guna macam ni. Kan? So at least kau tak ada main sebat dia. Oh ni shorter lah ni. Motor boleh sebut boleh sebut sensor betul. Tapi dekat online lah, online motorsport lah. Okay. Online motorsport benda tu murah kan. Dia beli kat online motorsport. Tapi tak jamin lah benda tu. Kedai online lah, kedai online motorsport boleh tak? Kedai online motorsport boleh. Transmatic Auto Benz nombor 1 pilihan. Alright, selamat datang ke podcast Transmatic. So kita masih lagi nak sembang dalam secara bengkel, secara suasana bengkel. So kita keep on consistent untuk episod kali ni. So kita dapat Anwar hari ni. So Anwar, apa khabar? Dah lama tak jumpa. So setelah lama berhibernasi, hari ni kembali lagi saya di dalam podcast. Ya, mesti ada penonton yang tengah menanti kan apa yang Anwar akan share hari ni. Sekali dengan Syafiq macam mana? Nampak lagi tampan macam daripada episod sebelum ni ya? Belum pakai cap. Okey. Saya sikat tepi macam dah budak baik dah. Okey. So, kita straight to the topik kita lah. Sebab kalau kita tengok topik kita hari ni agak macam berat, tapi kita cuba the best lah untuk bagi penonton kita faham lah kenapa kita nak sembang pasal topik kita hari ni. Which is kalau benda pertama, kalau aku boleh highlight lah, ni boleh kata kat seluruh Malaysia, tapi kita nak ke spesifik kepada sektor otomotif lah, which is kenaikan tarif 24% yang dikenakan oleh US. So adakah dia akan impact ke sektor otomotif? Nak jawab, kita bukan pakar dalam bahagian tu. Sebenarnya efek untuk setakat ni tak ada lagi bunyi-bunyi lah daripada biasanya daripada supplier sendiri lah yang ambil barang dekat luar. So dia tak ada bunyi untuk naikkan harga kos barang ke apa ke. Maybe akan 2-3 bulan nanti akan ada lah. Tak tahulah, takut biasanya dia akan pakai tarif ni untuk alasan biasanya lah. Ataupun sebelum ni dia pakai currency, duit Malaysia drop. Yang tu dia cakap, dia highlightkan benda tu macam kos barang yang dia nak tolak dekat bengkel tu, kos dia naik betul lah. So tak ada lagi lah macam bunyi akan efek kat sektor otomotif. Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lah. So tapi kalau tengok tarif ni belum lagi macam dimulakan lah, belum dirasmikan lagi. Tapi kalau andai kata betul-betul jadi benda tu, apa preparation? Agak-agak apa preparation untuk sektor otomotif? Dari segi sektor otomotif tak ada apa yang kita boleh buat lah. Sebab kita bukan bahagian import export. So kita tak ada kuasa sangat. Kita lebih kepada workshop ni end user lah. Kita untuk bahagian spare part supplier, kita orang adalah end user. So nak tak nak berapa banyak markup yang naik tu, kita orang terpaksa markup balik lah kepada customer. So nak tak nak customer kena bersedialah dengan kenaikan harga spare part lah. Sebab workshop ni bukan import exportnya orang. Kita adalah end user untuk bahagian supplier. So sebagai end user supplier, berapa banyak kita dapat, kita kena diorang naikkan harga kat kita orang, kita terpaksa naikkan balik lah. Kita pun terpaksa markup balik lah benda yang sama. Kos pun dah naik, so kita pun terpaksa jual pada harga yang lebih lagi lah. Mungkin sekali dengan mungkin lah minyak pun akan turut naik juga. Sebenarnya kita spare part lah, supplier spare part bahagian barang-barang kereta. Minyak ke, oil filter ke, air filter ke, tayar pun kemungkinan besar lah. Kemungkinan besar benda-benda tu semua memang akan naik lah. So tapi betul macam tadi belum lagi dirasmikan, tapi andai kata dirasmikan, diisytiharkan, kita ada preparation tu lah. So next topik pula, dia kali ni kita macam nak usik pasal golongan muda lah. Macam
umur Macam aku lah. 24. Oh, Macam Anwar umur aku berapa muda lagi. Ui. Awal 20-an lagi. Ui. Masih 20-an lah. Sekali betul Bukan ke? awal. Bukan awal. Dah bau tanah. Aku masih 20-an lah. Ui. Dia bukan awal ke muda, ni. Muda betul siapa nak Anwar boleh contact Masih Kau jual aku siapa macam yang tu single, je. penonton single. Okay, bila cerita pasal golongan muda ni, kadang sekarang golongan muda sekarang dia punya impian ataupun minat diorang dah tinggi dah sekarang. Tahu-tahu je dah fikir dah nak beli kereta. Kereta pun bukan kereta Asia ke Jepun ke apa. Diorang cerita pasal kereta konti. Golongan muda yang gaji dia RM2,500 ke RM3,000. Kita highlight kat situ lah. RM2,500 ke RM3,000, tapi diorang dah plan nak fikir nak kereta konti tu, nak beli kereta konti. So apa pendapat? Dia first kali kau kena tengok kenapa dia ada cita-cita macam tu. Okay. Sebab first kali aku rasa of course dia tengok yang second hand punya. Mustahil kalau dia tengok harga baru ataupun harga recon, tak lalu juga. Kalau yang gaji RM2,500 ke RM3,000 ni dia dah tahu dia takkan mampu beli benda tu, kereta tu. So dia fokus, dia tengok konti, dia akan tengok yang second hand punya. Sebab second hand punya kereta Continental ni boleh dikategorikan murah lah. Untuk serta-serta model, lagi-lagi hybrid yang video sebelum ni dah ada terangkan lah, kenapa betul. dia murah. So dia orang dah fokus, dia orang dah kira-kira ni kalau monthly punya kereta RM1,300, RM1,500 aku lepas lagi bayar ni. Dia kira macam tu. Cumanya yelah, terpulang kat individu. Dia apply loan lepas dia pakai lah. Dia pakai, lepas dia pakai baru dia tahu dia mampu ke tak mampu. So tak ada macam halangan jugalah nak beli kan. Depends on individu. Dia jangan ada konsep rasa apa ni, kita cakap orang tu tak payah beli ke apa kan. Baik beli. Bangsa baik beli. Okey. Baik beli ni, baik beli tu. Kalau pendapat Anwar pula untuk golongan muda yang dia golongan muda, dia pun nak tengok ke? Pada golongan-golongan yang muda macam aku kat luar sana, nak pakai konti lah. Aku punya nasihat is ambil tahu sikit lah pasal kereta tu. Belajar sikit, at least ambil tahu, kau tahu pasal kereta tu, enjin dia kat mana, gearbox dia kat mana. Tak ada basic lah, basic. At least ambil tahu benda basic pasal kereta korang. Minyak hitam pakai berapa liter, minyak apa benda, minyak speknya. At least bila kau nak repair kereta, maintenance pun benda tu jadi mudah. Bukannya kau main sebat lepas tu salah. Antara benda lain lah salah guna minyak lah. Sebab kau nak murah, salah guna minyak rosak. So at least bila kau ambil tahu pasal kereta tu, enjin dia enjin apa, spek minyak yang perlu nak kena guna kat kereta tu kan, viscosity dia, tebal nipis 530, 540. At least bila kau ambil tahu, kau nak maintenance service pun kau dah tahu lah minyak ni kena guna macam ni. Kan? So at least kau tak ada main sebat dia. Oh ni shoulder lah ni. Motor boleh sebut boleh sebut boleh sebut sensor tu tapi dekat online lah, online motorsport lah. Online motorsport benda tu murah kan. Dia beli kat online motorsport, tapi tak jamin lah kedai online lah. Kedai online motorsport boleh tak? Kedai online motorsport boleh. Tak boleh nanti kita punya tengok harga tu kat kedai online motorsport, boleh ni, tapi minyak tu salah spek. So bila pakai jahanam. Lepas tu mulalah dia nak kata kereta konti ni tak tahan apa semua. So itulah siap aku kepada golongan-golongan muda yang macam aku. Ambil tahu sikit lah pasal kereta. Kau nak pakai kereta konti 1.4, 1.6, 1.8 turbo ke apa ke, enjin apa, gearbox dia jenis macam mana, CVT ke DSG. Ambil tahu, at least ambil tahu. Benda tu memudahkan kau lah. Bukannya buta-buta serah tengkuk orang kata. Satu lagi aku nak jelas pasal yang dia cakap tu, sebab bukan semua orang muda macam tu. Ada yang memang aku rasa ramai yang ada knowledge pasal kereta ni. Sebab kalau macam contohlah background dia tu memang background otomotif, tapi dia bukan kerja dalam bidang otomotif. So benda-benda basic macam tu memang dia orang tahu sebenarnya. So yang masalah hanya tu yang dekat satu apa pun tak tahu. Faham tak? Tapi dia minat. Lepas tu bila terjadi macam contoh lah, aku bagi benda basic kan. Dia check harga, dia nak repair.
Dia pergi compare dekat online punya Barang tu. nak beli tempat online tak kira lah mana-mana platform pun dia tengok kat sana murah. So dia akan buat Comparison lah. So dia akan argue dekat workshop. Biasanya isu macam tu. Banyak juga kes kita dapat. Dia bawa contoh dia bawa, aku dengar-dengar bawa barang tak ngam. Betul? Bawa barang ada masalah. Banyak macam tu lah. So, tak semualah golongan muda tak ada knowledge pasal automotif tu lah. Tak setuju. Ada sebahagian dia memang dia orang ada study bab kereta ni. Untuk dia orang pakai tu. Faham. Wah, itulah. So kena study jugalah pasal kereta konti. Tapi kalau saya tanya Anwar lah kan, kata golongan orang muda kan. Kalau katakan betul-betul nak beli kereta konti apa yang Anwar rasa nak beli? Kereta konti banyak jenis kan. Apa yang betul-betul golongan muda akan beli? Untuk golongan muda kebanyakan dia akan pilih Volkswagen lah. Volkswagen. Tak betul. Volkswagen. Sebab apa? Volkswagen ni memang dia segmen ataupun dia bahagian sport lah. Dia kalau macam kita cerita pasal Mercedes, BM dengan Volkswagen, orang kalau golongan muda dia akan pilih Volkswagen lah. Dia takkan pilih Mercedes. Sebab murah. Sebab dia harga second hand dia murah satu. Lepas tu lagi satu memang mindset orang kita lah. Volkswagen ni sport, Mercedes ni orang tua. Dia lebih kurang macam tu lah. Tanya aku untuk kereta kalau nak pilih kereta yang ada banyak kat market lah. Ada banyak kat market. Version ataupun variation yang kau pilih tu bersepah kat market. So kau nak repair ke, kau nak jaga kereta pun senang. Ini kalau kereta tu rare kau seorang je pakai, nak repair pun kau seorang lah yang repair kereta tu. So kena tengok yang kat market lah. Contoh apa yang tak boleh pakai kat Malaysia? Contoh macam B series. B series kalau Merc B series lah. B series. Bila nak cari Dacia tak ada. Kena pula dalam B series. Dah rare lah. Manual pula tu. Manual. Contoh lah, kita contoh. Barang dia payah nak cari dan payah nak. Rare sebab. Betul. So kalau nak guna boleh cari yang bersepah kat atas market. Maksudnya memang ramai orang pakai. Lepas tu version dia pun ataupun variation dia tu bersepah kat market lah. Macam Volkswagen Golf ni lah 1.4, 1.2 masih tengah bersepah kat market. Golf bukan 1.4 Volkswagen. Polo. Kata golongan muda tu. Volkswagen 1.2 kan 1.4. Dia bersepah lah kat market. Satu dia cakap apa Mercedes untuk orang tua lah. Yang dulu punya version dia kan cantik. Sekarang dia lebih sporty. Untuk Merc memang ramai orang muda pakai Merc sekarang. BM pun boleh tahan juga sebab dia punya bentuk dia sekarang tu nak tarik. Dia tengok dari sudut tu lah, design kereta tu macam mana. Bagi aku kalau banyak sebenarnya Continental yang boleh pakai. Boleh pakai lah, boleh suggest lah dekat golongan orang muda kan. So bagi untuk yang apa ni, kau cakap yang senang jaga apa semua tu, kena study lah dekat tu. Sebab tiap keluaran produk tu dia ada kelemahan dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri. Tak boleh nak cakap satu brand ni memang boleh pakai. Kurang tak ada masalah yang tu membongak tu. Mesti ada juga satu dua masalah. Sebab yang tu memang yalah orang manusia yang buat. Betul. Dia memang tak ada 100% perfect. Betul. Dia memang ada komen isu dia setengah model. Tapi kan kalau nak diceritakan ramai yang pakai konti. Tapi biasanya dalam anggaran 5 ke 3 tahun, 3 ke 5 tahun, dia macam dah akan start ada problem dah. Dia macam tempoh yang sekejap juga kalau kita tengok lah. Pakai je 3 ke 5 tahun, dah ada problem dah. So adakah betul benda tu? Kita tanya orang second. Sebab tadi Syafiq dah bagi tahu orang akan tengok yang second. So kita borak pasal second dah. Ya, betul. Padahal mungkin dia ingat macam boleh ni lagi lama 10 tahun ke sekurangnya, tapi dah masa 3 tahun dia akan dah ada program. Memang dia katanya aku lebih kepada sebab jangka hayat kereta tu by time dia beli dan dia pakai kereta tu dah 7 ke 10 tahun lah. Sebelum ni lah. Betul. Owner yang sebelum ni pakai. Lepas tu by time dia sampai maksudnya bila dia pakai kereta tu dah 7 tahun. Dah 10 tahun dah dia pula sambung. Dia pakai. Sambung Lepas tu belum cerita lagi sejarah ataupun history maintenance kereta tu lah. So dia benda tu nak cakap kalau kita dapat
beli ataupun beli kereta second hand yang maintenance dia punya sejarah cantik, kita pakai lagi 10 tahun pun tak ada masalah. Tapi kalau kita jenis beli main sebat murah beli je. Tak check, tak tengok apa benda, tak tahu pun. Dia rasa nak beli. Nak beli yang premium selection lah. Format BMW sikit. So dia macam beli tak tahu sejarah kereta tu apa, entah pernah repair ke tak pernah repair ke, dia beli je. Tu yang isu dia, tu yang isu pakai setahun dua jual balik tu. Dia at least kalau beli macam cakap dia, nak beli kereta tu ambil tahu. Belajar dulu kan. Belajar tu ambil tahu, lepas tu sama kan nak beli kereta second ni bukan tengok harga beli terus. Beli macam tu kan. Tak. At least buat research dulu. Tengoklah model mana yang banyak kat market. Model mana yang maintenance dia senang. Minyak jimat ke, petrol ke, diesel ke. At least ambil tahu lah. Ambil tahu. 3 ke 5 tahun biasanya dia nak cakap lepas dia beli second hand tu 3 ke 5 tahun dia akan start problem. Sebenarnya lepas dia beli second hand tu, kalau first owner tak tukar part wear and tear sampai masa kat tangan dia akan kena lah benda macam tu. Lagi satu masalahnya ada yang pakai tak dah beli second hand, banyakkannya dia akan jual balik. Kebanyakannya yang dah tempoh masa sekejap jugalah. Setahun 2 ke 3 tahun macam tu dia jual balik. Sebab kalau setengah orang tu dia beli second hand tu by cash tak ada isu. So dia boleh repair. Apa yang masalah sekarang ni, bila dia beli second hand, dia kena bayar monthly, dia loan lah. Betul. Lepas tu dia kena keluarkan lagi duit untuk maintenance repair tu. So, of course lah, kereta, road tax, insurans, payah, semua maintenance tu memang kena kira. Sebab dekat luar sana, kalau korang scroll video, memang ramai orang buat kereta model ni pakai untuk 1 tahun berapa costing kena keluar. Berapa costing per tahun dia. So yang tu memang kena study dulu sebelum beli. Sebab kereta ni kan, kalau kau nak beli, kau kena, biasanya orang akan target beli dia nak pakai untuk lama lah. Betul. Kebiasaannya orang macam tu lah. Tapi kalau tak study, takut setengah jalan terhidup. Tu lah, tahu-tahu baru beli dah keluar kedai, dah depan tepi jalan dah terhidup dah. Okay, so itulah kita kena research, kita nak buat study. So tu untuk golongan muda sekarang lah, tengok banyak yang nak dah minat ke kereta yang mewah. Kalau kita tengok lah model-model lama kereta konti dengan model baru sekarang ni, orang kata ataupun orang tanya mana yang lagi bertahan sebenarnya. Kalau pendapat Anwar dengan Syafiq lah, model lama ke atau model baru? Aku yang model, kalau biasa Mercedes kan, W204 dengan W205. 204, 205. Dia beza berapa? 5 tahun? Lebih kurang Dia 7 tahun? 5 tahun, 7 tahun lah. Lebih kurang macam tu kan. W204, kalau kau compare dengan 205, lagi banyak masalah 205. 205. Ni kereta Mercedes punya ni lah. Mercedes contoh kita bagi untuk 5 tahun pertama lah. Faham. 5 tahun pertama W205 dengan 5 tahun pertama W204. Okay. 205 yang banyak songeh. Bulan bocor lah sana sini lah, termostat bocor, baik termostat lah. Dia banyak plastik. Kalau tengok ni video atau band kan, biasa ada seorang budak tu cakap dia budak Terengganu seorang. Nak bocor mana ada dia tunjuk W204 masalah tu lah. So dari segi dia banyak bagi kereta-kereta baru lah. Sebab kereta baru ni dia banyak bagian plastik. Sebab tu dia untuk 5 tahun pertama dia tu banyak sikit lah songeh dia. Tapi kalau macam W204 ni dia tak terlalu lama tapi dia tak terlalu baru lah. Tapi bahagian coolant dia tak banyak sangat plastik. Ada memang ada tapi tak terlalu banyak. So untuk kebanyakan yang sampai kat kita orang pun dah lepas 10 tahun, 15 tahun baru kena. Bahagian-bahagian plastik tu pun masalah. 15 tahun 10 lah. 10 dia tu macam mengarut kan. Wakau lagi ni pun. Dia apa sedih ni. Dia macam 7, 10 lah. Kita ambil 7. 10 maksimum kan. Macam banyak masuk ke kita orang pun kereta W204 lah. Yang dah 10 tahun baru ada masalah. Coolant sana bocor, sini bocor, filter housing bocor lah. Macam W204 lah, filter housing bocor. Baik coolant belakang head tu bocor. Macam W205 baru lagi. Tapi dia dah kena dah, thermostat dah kena. Pipe water pump dah kena, water pump pun dah kena. Wah, banyak model W205. Tapi baru 5 tahun. Kalau nak buat comparison lah, 5 tahun pertama W205 dengan 5 tahun pertama W204. W204 lagi tahan lah. Tapi kalau nak compare W204 yang dah 10-15 tahun, nak compare dengan W205 yang baru 5 tahun, tak boleh lah.
Dia macam Mercedes banyak problem Syafiq. Mercedes kan banyak problem. Oh, Tapi macam Ya ada sikit je. Nanti bagi contoh untuk dua BM model. lagi Ya. mengarut. Dua model tu. BM enjin petang. Better 204 lah, W204. Tapi dia ada masalah dia. Dia ada masalah dia juga. Contoh macam dia punya yang engine apa tu CGI. Dia CGI. punya cam gear problem kan. Tu W204. check harga cam gear berapa. Kalau original. Cam gear Mahal nak original. mampus. Buat apa? Dia Timing kalau kau dia. compare untuk setengah model. Kalau contoh aku bagi BM lah. BM F series compare dengan E series. So siapa yang pakai E series dia tahu lah. Dia punya Apa problem dia kan. betul. Tapi harga dia sekarang ni kau tengok compare E90 F30. Dia tak lagi jauh sangat. Tapi problem bagi aku lah pengalaman buat kereta tu sendiri memang E90 lagi teruk. Kalau tadi Merc tadi yang lama lagi okey. Betul? So kalau BM punya kalau E90 nak engine 2.0 M46 yang tu siapa pakai dia tahu lah macam mana. Macam-macam penyakit. Lepas tu nak compare juga dengan F30 engine N20. So memang jauh beza. N20 ada masalah dia tapi dia tak seteruk E90. Memang E90 punya isu memang banyak. So memang kalau kau cakap nak compare bagi aku tak setuju. Aku memang tak setuju lah kalau kau nak compare model lama 5 tahun sebelum 5 tahun lepas. So dia ada perbezaan dekat situ. Dari segi teknologi memang yang baru tu lagi banyak lah sensor lah. Dia punya electrical part. Senang cerita. Nak compare dengan model lama kan. So maintenance kalau untuk dia tengok juga kalau untuk mechanical part rosak aku rasa yang lama tu lagi yang baru ni lagi murah lah biasanya. Kalau contoh Merc dengan BM lah ni bukan untuk model-model lain ni aku sebut yang yang untuk dua model tu je. Tapi kalau untuk electrical punya part mahal. Tengoklah kereta mana. Kereta mana yang banyak electrical part. Memang kereta yang paling latest lah. Sekarang ni kalau untuk BM dia dah ada G series. G series lagi latest. Sensor ada macam-macam sensor lah dia tambah. Electrical banyak kan. lagi rumit. So yang tu pun salah satu juga lah punca dia. Kalau kau nak buat perbezaan tu memang susah lah sebenarnya nak compare kan. Yang pakai je tahu. Yang tahu je tahu tu je lah. Boleh cakap. So kalau nak tahu kau kena ambil tahulah. Macam tadi buat research tadi. Ambil research lah study. Follow jangan lupa follow. Autobahn dengan Transmatic Automotive. Autobahn boleh tengok budak Terengganu tu video. Nanti letak besar-besar kat skrin besar-besar. Nanti letak muka budak Terengganu ni besar-besar. Masuk kat video Autobahn boleh tengok banyak-banyak video dia. Dia banyak cerita lah pasal common problem, isu-isu common untuk Mercedes lah. Mercedes A-Class ke C-Class ke. Common isu dia. Berapa tahun timeline dia. Range timeline lah benda tu nak problem 5 tahun 7 tahun apa benda semua ada dalam video dah sedia boleh tengok lah. Cari muka budak ni ni muka budak ni kena crop tu. So kita dah banyak juga kita rungkaikan ni, kita dah explain banyak benda. So sebelum kita ke topik yang seterusnya kita break dulu. So, kita jumpa lepas ni. Transmatic Auto Benz, nombor 1 pilihan.